Ini adalah sedan turbo dengan gearbox DCT di bawah 80,000 saja. Yang lebih tepat 77,000 sekali dengan insurans untuk tahun pertama. Variant premium ini adalah variant yang pertengahan. Ini adalah untuk siapa yang hanya suka pada pemanduan. Dia fokus pada pemanduan ataupun prestasi saja, dan dia tak ada gadget-gadget moden seperti yang variant flagship, yang mana dia lebih harganya 10,000 dan 15,000 berbanding flagship X. Yang ini saja yang mana kita nak sebenarnya. Siapa yang minat nak cuba enjin dengan transmisi DCT, dia akan pilih yang ini sebenarnya. At least dia dah ada passive safety features yang up to date seperti 6 airbag, ESC memang dah standard dah sejak zaman Saga lagi. Saga baru pun dah ada ESC as standard semua variant. Saga MC2 pun dah lama ada ESC. Tapi zaman sekarang untuk 6 airbag, itu yang patutlah sekarang. At least kita beli kereta ada 6 airbag untuk zaman sekarang. Itu dah standard. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera yang sedang menonton Proton Online Bumi Putra. Warga KL Selangor, jom set appointment. Saya belanja anda pandu uji Proton S70 yang baru ni. Okay, untuk ini kita cuba recall balik. Kita ingat balik pada 10 tahun, 15 tahun yang dahulu. Pada ketika itu, pilihan apa yang ada untuk sedan 60,000 hingga 100,000. Kita cuba ingat balik. Pada zaman itu Proton, kalau ada pun Preve dan Inspira. Itulah zaman Proton yang segmen C untuk dibandingkan dengan yang sekarang. Dan inilah jelmaan semula, spesifikasi yang lebih kurang sama, standard pada ketika zaman itu. Tapi ini lebih up to date lagi sebenarnya, sebabkan dahulu tu walaupun variant contoh Inspira yang 2.0P jauh beza dia, kekurangan dia. Yang ini dah ada macam-macam lagi sebenarnya gadget-gadget moden macam electronic parking brake apa semualah. Pada zaman sekarang reverse camera pun memang dah standard. Jadi untuk harga permulaan, kalau untuk S70 ni variant dia starting executive tu 71,000 je sebenarnya. Yang mana variant executive tu pun dah jauh lebih canggih berbanding, contoh kita bandingkan dengan Preve Turbo yang itu lebih kurang setara lah. Preve Turbo masa mula-mula dia launching pada 2012, reverse camera pun tak ada, airbag pun tak cukup 6. Yang S70 Exec at least dah ada 6 airbag. Kalau Preve Turbo masa 2012 airbag ada 4 saja. Kemudian baru dia upgrade kepada 6 airbag. So ini adalah upgrade kepada kereta-kereta tersebut lah. Siapa yang hanya nak basic no nonsense lah, yang macam flagship banyak gadget-gadget yang moden, kadang-kadang orang pun tak kisah tentang itu, dia hanya nak raw saja yang macam ini. Inilah variant at least yang kebanyakan orang pilih, sebab dia ada dah macam reverse camera apa semua, tak perlu nak tambah lagi. Dah ada leather seat, lampu dah LED. Kalau yang executive tu lampu halogen lagi. So variant yang basic kebiasaannya orang akan ambil, inilah dia variant premium. So untuk ini dia dah ada auto light, leather seat. Dia dah lebih baik daripada full spec Inspira 2.0P sebenarnya kalau ikutkan. Inspira pun manalah ada yang EPB apa semua, electric shifter, gearbox DCT. Inspira CVT saja. Inspira punya horsepower kalau 2.0 tu dia punya horsepower setakat 150 horsepower je. Dia punya pecutan kalau Inspira pun slow 10 saat. Kalau tak silap saya manual 1.8 10 saat saja. Betul tak? Cuba check. Kalau yang 2.0 pun lebih kurang 10 saat lebih sikit, sebab seingat saya memang manual Inspira yang paling laju lah. Itu Inspira punya cerita. Kalau Preve pun sama, lebih kurang 10 saat ke 9 saat lebih untuk Preve Turbo. Preve dia laju sikit. So untuk horsepower dulu, kalau kita nak bandingkan dengan sekarang ni, jauh beza. Kalau sekarang ni, umpama yang sekarang ni, umpama
2.5 liter NA. Kalau kita nak bandingkan dengan horsepower 181 PS, 280 Newton meter of torque ni, umpama engine NA 2.5 liter tau. Itu kalau Roadtech kalau 2.5 liter berapa? Yang ini baru berapa? Ini RM90 saja. Yang itu 2.5 liter mau 800 ke berapa betul tak? Seingat saya lah. Dah lama dah tak ada kereta yang sisi besar macam tu. Sekarang yang paling besar untuk Proton 1.5 liter. Dulu ada 1.8 punya X70, sekarang dah tak ada dah. So ini yang mana zaman dah downsizing engine, lebih kepada turbo yang berkuasa, sangat berkuasa seperti ini, dapat memecut 7.5 saat. Secepat itu, semurah ini, kereta apa yang boleh dapat? Kalau harga yang lebih kurang 77,000 ni, kalau buatan tempatan pun Honda City yang low spec pun lagi mahal daripada yang ini 77,000 yang basic. Yang ini pun lagi murah daripada Honda City low spec. Honda City low spec, reverse camera pun tak ada, interior pun tak ada, dia punya screen warna dengan leather seat pun tak ada, lampu pun halogen, rim bersize sama 15 inci. Kalau yang untuk higher spec macam CTRS harga 90,000, 99 tu kan, dia kena bandingkan dengan ini flagship atau flagship X lah, sebab dia dah ada. Honda City sekarang yang low spec sekalipun, dia bagusnya dekat dia punya ADAS safety features. Dia dah ada lane keeping assist apa semua, intelligent cruise control. Tetapi kalau untuk Honda City, walaupun yang RS, ni tak cerita yang RS hybrid yang RS yang petrol, dia tak sebaik yang ini punya ADAS, sebab dia ada ICC yang boleh cruise daripada 0 sampai 150. Kalau Honda City yang RS, dia bukan Honda Sensing yang macam Honda Civic, sebabkan dia tak ada EPB, dia tak ada electronic parking brake. Untuk yang petrol punya version, dia tak boleh pun buat low speed follow ataupun untuk dalam traffic lah. Low speed follow yang bahasa Honda tu, ataupun yang ini dipanggil ICC, sampai kita boleh bersila lah buat kereta. Contoh, dia punya steering tu dia ada assist, tapi pun dia tak secekap ADAS yang di flagship, variant flagship. Okay, so kita tutup sekejap cerita tu. Saya nak buat video ni seringkas yang mungkin. Okay, jom kita lihat secara ringkas variant premium ni apa yang ada, apa yang anda dapat dengan nilai 77,000 on the road sekali insurans. Kita tengok bahagian hadapan, lampu depan ada DRL, projector LED, by LED, dia punya low beam, high beam dalam satu lane yang sama. Yang ini dia punya signal, low beam, high beam dalam satu lens yang sama. Dia tak ada fog lamp lah. Parking sensor hadapan, dia macam reverse sensor, bunyi yang beep 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 tu, tapi dia tak ada 360 lah, ini dummy saja. Dia tak ada ADAS, dia basic saja. Ini siapa yang mahukan kereta basic tapi yang selesa. Actually dia macam Saga Premium yang 50,000 tu, dia ada ADAS, tapi Saga Premium punya ADAS tu yang basic juga. Dia tak ada lane keeping assist apa semua, dia cuma ada AEB. Yang ini tak ada AEB, dia tak ada front collision warning apa semua. Dia cuma ada bahagian belakang punya rear side radar, rear cross traffic alert, rear collision warning. Inilah dia yang variant premium. Blind spot information system dia ada, yang belakang punya sensor dia ada. Cuma yang depan tu dia tak adalah macam AEB apa semua. Okay, jadi kita tengok dia punya sport rim size yang bersaiz 16 inci 20555. Bagi saya ruang dia ada ruang lagi. Kalau anda nak upsize ke 205 60, dia lebih tebal, macam Inspira pakai, dia tebal lagi, masih lagi tak sagat dan nampak cantik lah. Dia lagi tebal dan lebih selesa sebenarnya kalau lebih tebal. Siapa yang nak relax-relax bawa kereta secara selesa, inilah tayar size yang pilihannya. Kalau ini mungkin boleh
tukar tayar yang lebih grip sebabkan dia berhak dapat, kereta ni memang berhak dapat tayar yang terbaik sebab dia punya performance sangat-sangat baik. So boleh utilisekan dia punya sikap. Jika anda perlu, boleh terus tekan saja. Kita tuju ke bahagian belakang dahulu sebelum kita menuju ke bahagian dalam. Dia punya wheelbase 2650. Dia tidaklah sepanjang segmen C yang zaman sekarang, tapi dia on par lah segmen C yang dulu-dulu sikit. Lampu belakang sama macam flagship, dia bercantum, kecuali executive dia tak ada tail light bar ni, dia tak bercantum lah. Variant inilah yang mana at least kebiasaannya, at least orang akan ambil yang premium. Tapi ada juga yang dia tak kisah langsung pasal benda-benda yang lampu yang bercantum ni, tak kisah pasal interior fabrics, tak kisah pasal reverse camera, dia akan ambil yang lagi murah 6,000 tu. Beza bulanan dalam RM68 saja untuk 9 tahun. Kalau untuk full loan ni, ini kalau ikutkan tak sampai 900 sebulan dia punya. Kalau nak full loan 800 lebih saja. Bulanan 800 lebih kalau full loan ni. Dengan loan amount 77k tu, bulanan akan jadi 800 lebih, tak sampai 900 per sebulan. Kalau very exact memang confirm tak sampai 800, 750, 800 lebih kurang lah. Okay, kita tengok apa yang ada lagi di belakang ni. Mungkin kita tengok boot. Lampu plate dia LED lampu plate LED. Dalam dia ada lampu juga. Dia tak ada lampu macam Saga yang standard, dia lampu pun dia buang. Dia ada trunk lid cover jugalah. Kalau standard harga S70 tak ada trunk lid cover ni, tak patut lah. Boot size yang lebih besar daripada Proton. Persona lebih kurang dengan ini, tapi dia lebar. Dia bukan ada luas macam Persona, dia lebar daripada Persona. Dia lebih besar daripada Saga. Berapa ratus liter anda tengok di brosur. Saya jenis tak ingat benda-benda yang ruang boot ni. Bukan minat saya untuk nak menghafal sangat. Minat saya hafal bab yang saya punya hafal dia, bab enjin, performance, dia punya luas, jarak tayar ke apa. Itu saya memang ingatan saya kuat sikit lah. Kalau ini boot space belakang saya tak ingat sangat, tapi tak patut lah kan. SA patutnya kena ingat, tapi dalam 500 liter itu yang saya ingat. Okay, untuk seat belakang ni pun dia ada armrest lagi. Kalau yang executive dia tak ada armrest. Ini at least ada armrest dan headrest. Executive headrest tengah ni tak ada. Susah saya nak buka. Tapi inilah yang dia boleh lipat ke sini. Dia punya armrest, maksudnya macam tu lah. Payah nak buka. Sekejap. Ini dia armrest. Kereta 77,000 ada armrest. Bukan itu saja, aircon belakang pun ada. Port USB kiri kanan, type C dengan type yang A yang lama. Preview tak ada, Inspira tak ada. Inspira adalah armrest ni, tapi Preview tak ada armrest, betul tak? Ke saya silap? Lupa lah, lama tak masuk dalam Preview. Ruangan belakang, dia kalah dengan Preview. Preview lebih besar daripada legroom. Itu yang saya pasti confirm. Legroom belakang, dia punya keluasan legroom belakang Preview besar lagi. Tapi dia punya design yang ini, at least dia lebih nampak mahal lah daripada Proton yang lama, macam Preview, Suprema, Inspira pun sekalipun. Ini adalah juga soft touch material. Dekat sini. Yang ini pun dia auto down and auto up ke 4 pintu, even yang belakang sekali. Kalau kereta Jepun tak dapat ni, rasanya auto up, auto down ke 4 tingkap dia belanja. 4 tingkap ada auto down and auto up. Nak kena setting dulu ni baru boleh. Dia kena hold, lepas tu lepaskan. Jadi tak? Okey, betul, dia tak ada auto up, auto down saja.
Auto up tak ada, yang premium tak ada auto up, flagship saja. Saya tersilap ke yang sekarang dia dah downgrade Seingat saya macam ada. Tak apa, nanti saya check balik video saya lama. Anda boleh tonton video saya lama juga. So kereta ni dia tak ada auto up, so dia tiada anti pinch, so dia akan tersepit lah kalau tangan budak kita tak perasan ke apa kan. Okay, nanti saya check balik pasal auto up. Untuk steering, dia dapat steering ladder untuk starting dengan variant premium. Kalau variant executive, dia tak ada leatherette punya steering, dia material yang macam ini. Steering untuk executive. Lampu ada auto light, auto high beam tiada sebab dia tak ada kamera di sinilah. Kalau mana kereta yang ada monocular camera untuk AEB apa semua, dia sekali dia akan dapat automatic high beam. Auto light sensor di tengah-tengah ini, so jangan letak apa-apa kertas ke dashboard cover ke, nanti dia ingat sentiasa malam. Okey, meter dia berbeza dengan flagship. Yang ini meter analog. Samalah macam kereta zaman dulu pakai analog, yang mana mungkin lebih puas untuk kita lihat. Cuma dia punya IHU lah, dia basic saja, dia tak ada Apple CarPlay, Android Auto. Siapa yang tak kisah tentang ini, yang duduk luar KL, dia takkan pakai punya Android Auto, Apple CarPlay. Dia hanya perlu radio. Lepas tu mungkin nak mirror link ke apa, boleh juga, at least ada. Bluetooth, radio dia, speaker dia. Yang ini ada 4 speaker dekat setiap pintu. Setiap pintu ada speaker, kecuali variant executive. Variant ini dah start tak ada 4 speaker. Dia punya speaker belakang tiada, hanya di depan saja. Maksudnya 4 speaker tu adalah Twitter ni ada dengan yang ini. Saya tersilap, ada kereta Proton yang 4 speaker dia bagi tanpa Twitter. Yang ini Twitter ada, cuma pintu belakang tak ada speaker. Okey, variant premium dan exact dia tak ada speaker belakang. Leather seat yang nampak mahal juga, walaupun leatherette sama macam variant flagship. Leather seat dia, yang ini pun leather. Armrest depan leather. Ruang ni kita boleh buka, buka lampu sikit. Ruang ni kita boleh angkat, ada ruang yang banyak di dalam ini. Tak ada wireless charger. Kalau variant flagship ada wireless charger, ni tiada wireless charger. Dia ada auto aircon. Executive tak ada auto aircon. Yang ini kita boleh tekan ataupun tolak atas untuk tukar dia punya aircon ke apa. Okey, yang ini aircon saya dah on kan. Okey, dia boleh kawal aircon dekat sini juga, tapi dia tak ada voice command lah. Untuk variant premium dia tak ada voice command. Inilah home screen dia. Dia punya kawalan steering pun ada juga control button. Home screen, angkat call, drop call. Dia ada auto cruise jugalah, auto cruise yang biasa, bukan yang aktif. Dia bukan yang adaptif. Dia punya rear view mirror memang variant flagship sekalipun, flagship X sekalipun, dia tak ada auto dim. Tak ada auto dim rear view mirror. Dia punya tali pinggang tak boleh adjust, dia fix. Itu kekurangan yang saya nampak lah untuk yang S70. Kalau Inspira dengan Previa tak silap, dia boleh adjust dia punya level. Even Persona pun boleh adjust. Itu yang saya pelik, kenapa kereta China ni kurang dia dekat situ. Saya tengok dengan dia punya seat, dia bukan power seat lah. Kalau flagship dia power seat, yang ini manual saja. Tapi tak jadi masalah kalau kereta ni tak share dengan ramai orang. Kalau family, laki bini bawa kereta ni, kadang-kadang dia nak adjust, sebenarnya lagi cepat ini kita adjust daripada tolak electric seat tu. Lagi slow. Dia ada port
soket 12 volt untuk macam connect dashcam ke apa, boleh connect di sini. Sana ada port USB type C. Lepas tu di sini ada tempat untuk kompartmen kecil lah, letak apa-apa yang macam smart tag ke. Nak release trunk pun boleh release kat sini. Headlamp leveling, kita boleh adjust dia punya label. Tengok di depan. Okay, saya adjust tinggi sikit. Kalau ada bawa barang belakang berat-berat ke apa, dia akan terjongkit sikit, so akan menjilakkan orang depan. Kita boleh adjust rendahkan sikit. Auto wiper tak ada auto wiper tetap tak ada, walaupun variant flagship dia tak ada rain sensor. Betul ke? Saya check balik nanti. Okay, lepas tu fog lamp tak ada, fog lamp belakang ada. Fog lamp belakang tetap ada kat sini. High beam. So high beam punya plotting tengok dia dalam satu lens yang sama. Jadi bolehlah agak kemas jugalah dia punya light plotting di cermin tu. Kalau yang dulu high beam dia reflector. Sekarang dalam satu lens projector yang low beam tu. Dia by LED lah dia panggil. Lagi satu dia kurang, dia tak ada tinting. Memang jernih lah. Kalau kereta yang ada tinting yang daripada kilang, Proton bagi pun dia belanja yang macam ini. Macam S50 ni dia ada tinting yang daripada kilang. Kegelapan dia standard JPJ. Belakang gelap sikit je 70%. Ni tak ada tinted. Tak apa, saya bagi tinted percuma. Tinted percuma siap pasang, bukan voucher. Voucher tu kalau diberikan wayang je kalau pergi kedai kena top up. Ini siap pasang, boleh pilih kegelapan. Dia yang lain saya akan belanja anda. Dia sebab dah ada port dashcam, senang saja. Kalau macam ini saya boleh bagi anda free dashcam berjenama 70 mic. Port dashcam dah ada kat sini. So dashcam 70 mic siap pasang untuk anda siapa yang beli S70. Saya akan belanja dashcam S70 mic depan belakang, dan saya akan bagi free basic coating lah untuk kereta-kereta macam ni, baru dia berkilat sikit. Terutama biasanya orang akan pilih marine blue kan. So bila ada buat coating tu dia akan cantik. Sekarang pun dah ada warna hitam untuk ke semua variant. 6 warna untuk semua variant. Putih, hitam, silver, grey macam ni, space grey, biru, merah, marine blue marine blue dengan ruby red. Lampu depan LED sangat terang. Lampu low beam dia bukan downgrade lah, dia sama saja. Okay, secara ringkasnya inilah review untuk variant premium. Ada apa-apa nak tanya, ada apa-apa yang saya terlepas, boleh tanya di ruang komen. Boleh tanya apa juga soalan. Untuk respon yang pantas boleh terus WhatsApp saya. Nanti boleh WhatsApp untuk set appointment. Untuk siapa yang sekitar Lembah Kelang, KL Selangor, warga KL Selangor, boleh WhatsApp. Luar KL Selangor, jika sudi support saya akan belanja anda hotel satu malam lah hari yang nak ambil kereta tu. Kalau sudi support saya lah, warga utara, selatan, pantai timur, ada juga sebenarnya. Tapi kadang-kadang jangan jadikan itu sebagai satu halangan untuk berurusan dengan saya. Nanti caranya untuk signing boleh sign di negeri anda, tak ada masalah. Kereta nak saya hantar pun boleh, tapi lebih baik saya belanja anda hotel satu malam pada hari yang nak ambil kereta tu nanti. Bolehlah jalan-jalan 2 in 1 sekali. Boleh shopping-shopping raya untuk bulan Ramadan ni. Boleh shopping di hari raya di Sogo ke, sambil ambil kereta baru nanti. Hotel jangan risau, hotel yang selesa. Lepas tu tambang bas ke apa, saya boleh sponsor lah untuk 2 orang ke apa nak ambil kereta nanti Okay. So itu saja. Terima kasih kerana tonton video saya. Saya pun tak sangka ada yang masih menonton video saya sampai ke minit yang terakhir ini. Terima kasih. Sila like dan subscribe. Assalamualaikum.